Malam ni, malam Jumaat, jangan lupa. Kata Imam Asy-Syafi'i, malam Jumaat salah satu malam doa makbul. Kita nak minta apa-apa, mintalah. Dan jangan lupa, esok kan hari Jumaat. Nabi bagi tahu dekat kita, ada satu waktu pada hari Jumaat, siapa minta dekat Allah, Allah pasti akan makbulkan doa dia. Wih, waktu mana tu Ustaz? Waktu tu ialah pada akhir waktu selepas asar. Nabi bagi tahu. Nabi suruh cari akhir waktu selepas waktu asar tu, maksudnya macam mana tu Ustaz? Maksudnya tengok saya elok. Masuk saja waktu asar, selepas main asar tu kan, sampailah sebelum masuk waktu maghrib. Saya ulang lah, sebelum masuk waktu maghrib, itulah waktu doa makbul yang Nabi suruh kita cari. Nak doa apa pun, doa lah. Saya merayu sangat-sangat dekat semua orang yang tengah tengok video ni, tolonglah tekan butang share, butang repost, copy link masuk dalam grup, bagi tahu dekat semua orang yang malam ni malam doa makbul yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan esok waktu petang, bermulanya daripada waktu asar sampailah sebelum masuk waktu maghrib, waktu tu Nabi bagi tahu waktu doa makbul. Nabi suruh kita cari. Manalah kita tahu seorang ibu, seorang ayah tengok video ni, dia doa untuk anak-anak dia. Seorang isteri, seorang suami doa untuk pasangan masing-masing. Seorang anak tengok video ni, dia doa untuk ibu bapa dia. Seorang kawan doa untuk kawan yang lain. Seorang jiran doa untuk jiran yang lain. Kita tak tahu, seorang Islam doa untuk orang Islam yang lain. Dia doa, ya Allah murahkanlah rezeki semua umat Islam. Kita tak tahu. Share, repost, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Ini adalah peringatan untuk semua umat Islam, termasuk diri saya. Mantap.